masih ramai lagi hari ni yang ingat nak keluarkan produk ni, nak hasilkan produk jenama sendirilah, nak jadi founder. Especially kalau saya borak sekarang ni, kita borak tentang nak jadi founder produk perfume lah. So kena keluarkan modal yang besar. Sebab apa? Diorang ingat minimum order 1000 botol, 500 botol, 2000 botol. Oleh kerana sebab fikir macam tu, jadi nak jadi founder ni tanam je lah cita-cita. Jadi teruskanlah jual produk orang. Saya bukan nak kata nak jual produk orang itu salah. Tak ada masalah, boleh je. Tapi kadang-kadang kita ni ada keinginan nak ada produk kita sendiri. Kita ni ada keinginan untuk ada challenge yang tersendiri. Sebab jual produk orang ni challenge dia lain, jual produk sendiri ni challenge dia lain. So kita ada keinginan ni. Tapi sebab kita tak tahu dan kita membayangkan modal tu besar, kita pun tanam je lah angan-angan dan cita-cita tadi. So memang betul, suatu ketika dahulu memang banyak gilang-gilang yang keluarkan produk ni memang nak beribu-ribu botol lah. Yelah, macam mana Jadi macam mana? So suatu ketika dahulu kan, jadi ramailah orang-orang yang tak ada modal ni jadi agent, jadi dropship. So zaman sekarang ni ramailah yang sekarang pula ramai yang buat affiliate, jual produk orang. Dia okey, tetapi memanglah kita kena terima lah kan. Untungnya tak besar manalah. Tu satulah. Dan yang keduanya adalah, macam saya kata tadi lah, kita dah ada keinginan tapi kita terpaksa pendam lah. Sebab apa? Kita bayangkan modal kena besar. So kalau lah produk tu nak keluarkan, contoh lah kan, RM15 lah siap packaging, 500 botol dah RM7,500. Kalau 1000 botol dah RM15,000. Menggagau. Kita nak cari mana, nak jual kambing, nak jual lembu, nak jual tanah. Dah lah pula nak keluar modal yang besar, menjadi satu masalah. Kita ni pula masih lagi kecil. Kata apa, perniagaan tak besar, baru nak start, jadi ilmu bisnes pun tak banyak. Jadi dia campur dengan dua benda ni, nak keluar modal yang besar dengan masalahnya kita tak reti nak berniaga lagi, baru nak belajar. Of course lah, kita jadi risiko tu kita akan nampak akan jadi sangat tinggi. Jadi tak berani. Tapi kan dengan minyak wangi tuyu ni, tuan-tuan boleh keluarkan produk perfume jenama sendiri dengan minimum order hanya 10 botol sahaja. Jangan pelik 10 botol je. Kalau nak bajet lagi, tak payah pun buat kotak. Buat produk dengan stiker je. Lagi bajet. Nak bajet lagi, beli produk perfume je. Tak payah ada stiker, tak payah ada kotak. Nak cerita betapa dengan kami ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat murah. So tak perlu dapat pening kepala. 10 botol je bang, dah boleh keluarkan produk perfume jenama sendiri ataupun tanpa packaging. Perfume saja pun boleh. Kalau dah tak nak keluarkan produk perfume jenama sendiri, nak keluar pun, nak fikir pula design, logo macam mana, itu semua kita all in, kita boleh bantu selesaikan. Dan insya-Allah tambah sikit je lagi, kita boleh bantu pula macam mana nak menjual. Tambah sikit je modal lagi, kita boleh bantu pula bagaimana nak menjual. So, bagaimana? Apa offer kita? Kan? So, selain daripada yang saya kata tadi kan, yang kita kata tadi dengan minimum order hanya 10 botol, dia dah boleh keluarkan produk jenama sendiri. Tuan-tuan hanya perlu tambah RM25 saja lagi, tuan-tuan akan dapat satu panduan dalam bentuk PDF ataupun e-book, 100 teknik ataupun 100 cara bagaimana nak menjual perfume. Tak kira lah online, tak kira lah offline. So sebelum ni kan, dah lah modal besar nak keluar. Dah fikir lah, aduh modal besar pula. Betul pula tak tahu pula nak menjual macam mana. Kalau nak belajar dulu baru nak menjual, bila nak startnya. Jadi di sini di Minyak Wangi Tuyu offer tuan-tuan, bagikan solution ini. Walaupun ramai orang marah saya, tapi kerana tuan-tuan nak startnya berniaga dengan tak ada modal, tak ada pengalaman, tak ada ilmu. Saya faham sebab saya dulu pun macam tu. Saya pun ambil risiko yang sama. Cuma zaman saya pilihan tu tak ada. Saya memang kena keluar modal besar. Tapi untuk tuan-tuan pilihan tu ada. So tambah je RM25 je lagi, akan dapat e-book ataupun panduan 100 cara untuk jual produk perfume. Okey, jika tuan-tuan berminat nak jadi founder perfume, kecil-kecilan dahulu kan, dengan risiko yang rendah, dengan insya-Allah dibekalkan dengan ilmu macam mana nak menjual. Okey, boleh hubungi saya.